Sudah-sudahlah korang mencari motor 250cc dan dekat harga RM30,000 tu. Sekarang ni ada satu motor punya korang lagi berbaloi, features banyak, aksesori pun banyak, harga pula berbaloi. Jomlah tengok video ni sampai habis. Lepas tu korang nak judge ke, korang nak beritahu ke? Komen je dekat Adli nanti. Alright, jom. Inilah motor yang cakap tu yang berbaloi, 350cc. Okey, siap ada dashcam depan belakang, ada TPMS, ada throttle heater, seat pula besar, 2 biji helmet boleh buat masuk. Okey, dia punya tank pun besar, 14 liter. Motor ni 33 horsepower dengan 35 Nm torque. Cukup padu tak agak-agak? Okey, dalam motor besar, luas seat dia. Ada pula dashcam, lagi safety, korang nak jalan jauh apa semua. Tambah lagi dengan dia punya windshield auto pula tu. Korang tengok dari segi size dia, dah lah solid. Compact pula tu dia punya size motor ni, design motor ni. Okey, dengan Adli kita ada 3 color ready stock. Ada hitam, ada putih, ada silver. Okey, motor ni untuk ketinggian dia dah 720 mm. Okey, kalau untuk berat dia dalam 195 kg sahaja. Adli tak nak cakap banyak dah. Okey, untuk aksesori saja pun dah banyak dah kita nak bagi. Okey, top box 45 liter, crash bar, spotlight, semua ada bagi ke korang. Okey, khas untuk bulan ni promotion saja kita nak bagi. Kalau korang berminat, Adli cakap dengan korang, korang yang paling berbaloi sekali, korang yang paling untung sekali. Okey, kita belum lagi nak tunjuk feature yang lain. Okey, yang ni baru sikit dia tunjukkan ni. Kalau korang nak tahu lagi detail, korang PM nanti, lagi senang. Apa nak beritahu harga body dan berapa? Harga body yang ni nak jual 23,888 saja. Nampak? Murah kan? Okay, dengan tambahan kita nak bagi kat korang 5 tahun warranty, unlimited mileage, 20 kali free labor service. Promotion tadi kita nak bagi, siap aksesori semua kita nak bagi. Dan kalau siapa jauh, kita boleh buat siap penghantaran saja depan rumah korang. Okay, motor ni pula kita ada 3 kali ready stock. Ada warna putih, ada warna hitam dan juga ada warna silver. Kalau korang berminat, dekat Seremban, korang boleh datang walk in. Kalau jauh, apa lagi tunggu, PM saja. Semua loan sekarang, dokumen semua boleh bagi dalam online saja. Proses selama 3 hari saja. Berminat, PM terus. Bye-bye.